Saya bangun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Moderator, Dr. Nazira, Dr. Narizal antara teraju utama waktu kita mengusahakan pindaan kepada akta penyakit dadah tahun lepas. Engagement yang sangat intensif dan akhirnya kita dapat sokongan untuk pindaan itu dibuat yang mempunyai makna besar, terutama dalam konteks AADK menangani masalah penagihan dadah. Datuk KSU, tetamu kehormat, istimewa untuk sahabat saya Datuk Roslin, Datuk Pengarah AADK dan sekalian para tetamu yang terhormat. Alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir untuk majlis yang bercakap ataupun memperkatakan tentang tajuk yang sangat penting, iaitulah masalah dadah. Saya mulakan dengan beberapa premis dulu. Yang pertama, lebih 4 dekad dahulu, negara mengisytiharkan dadah ni sebagai musuh nombor 1. Fast forward 40 tahun kemudian, hari ini kita duduk berhimpun dalam dewan ni. Biar kita tanya satu soalan yang paling jujur lah. Tanya dan kita jawab. Okay. Are we getting better or are we getting worse? Saya ingat jawapannya sangat jelas lah ya. Orang putih kata crystal clear lah. Nah, jawapannya Dr. Nazira, biar jangan ada denial syndrome lah ya. Kita sebenarnya makin berat. Itu premis kita yang pertama dulu. Kalau masalah ni berat, dia membawa ke mana? Nak bawa ke mana tu, mari kita tengok graf kita. Saya nak tunjukkan dalam 1 bulan, rakyat Malaysia ni pergi balai polis, buat report polis, semua bentuk kesalahan undang-undang. Tuan DCP tahu banyak mana? Purata 400,000. Purata 400,000. Jadi di KDN kami ada pusat sains data. Mereka nasihati saya, Datuk, kalau Datuk nak cakap perkara tentang polisi, Datuk nak olah strategi, nak pindah apa sajalah, biarlah Datuk dipandu oleh data. Data driven policy. Pegawai saya kata, Datuk, kalau Datuk jadikan ini basis, you can never go wrong. Saya salute ke pegawai saya di KDN ni. Terima kasih Datuk KSU dan pasukan. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Jadi graf ini kita proses lah. Dah 400,000. Kita pun tengok top 30 crime types by frequency, jenis jenayah. Cuba kita tengok akta dadah berbahaya 15.1 mendominasi, jauh sampai ke kanan tu garis merah dia. Akta dadah berbahaya 12.2, 15.1 ni memasukkan dadah dalam badan, 12.2 ni memiliki secara kecil-kecilan. Kita tengok. Kemudian dia membawa pada kanun keseksaan 379, kanun keseksaan 380. Datang balik akta dadah berbahaya 39A. Okay. Kemudian kanun keseksaan, kemudian datang balik akta dadah berbahaya 12.3, semua ni. Baik ya. Skip. Saya nak tunjuk lagi. Ini. Ataupun lebih jelas satu lagi. Lagi satu. Alright. Kalaulah semua jenayah di Malaysia ini, kita bayangkan dia seolah-olah satu jaringan lebuh raya, jalan persekutuan, jalan negeri, sampai militer kampung. Sebab daripada satu jalan dia akan connect kepada jalan yang lain. Data 400,000 tadi menceritakan begini. Apa cerita dia? Yang tebal tu, warna kelabu tu, adalah akta dadah berbahaya, dan itu menjadi punca kepada pelakunya terlibat dengan jenayah lain. Data tadi menunjukkan kalau dia dah terlibat dengan 15.1, dia akan terlibat dengan 28 jenis jenayah lain. Kalau dia terlibat dengan 12.2,
dia akan terlibat dengan 11 jenayah lain. Kalau dia terlibat 15.1, dia terlibat dengan peras ugut, jenayah, rasuah, segala macam. Ini bukan Saifuddin bercerita, ini data bercerita. Ini data segar ni. Ya, tim data sains saya. Hari ni Dr. Azman datang tak? Bangun Dr. Azman. Dr. Azman yang mengetuai tim dan memproses data ni. Baik. Data ni membagi syarat pada kita begini. Kalau kita nak tangani puluhan jenayah lain, stop ataupun cuba atasi masalah dadah ni dulu. Itu Dr. Nazirah, premis yang kedua. Yang pertama tadi, are we getting better or are we getting worse? The answer is crystal clear. Yang kedua, kalau dah terlibat begitu, dia membawa ke mana? Kita backup dengan ratusan ribu laporan polis setiap bulan, kita proses dan dia tunjukkan begini. Data ni menunjukkan kalau nak tangani jenayah lain, uruskan yang ini dulu. 15.1, 12, 39A, 39B itu dah tentulah, 39C kesalahan berulang dan sebagainya. Baik, itu parameter yang kedua. Baik, dari segi pemerintah, ialah kita saja tak cukup. Zaman di mana kerajaan tahu segala-galanya, zaman tu dah berakhir lah. Ya. Tak boleh anggap bahawa kalau dah jadi kerajaan, maka the government can do no wrong. Ataupun ambil sikap one man island. The know it all attitude. Nahas lah kalau kita ambil pendekatan begitu. Di peringkat antarabangsa, yes, setiap tahun saya akan hantarlah TKSU keselamatan lah, penjara lah, ADK, pergi bergabung dengan seluruh pertubuhan antarabangsa, UNODC, Vienna. Saya pun pergi tu kali lah. Ya, nak tengok kat mana kita. Ya, dan apa yang perlu kita buat. Di peringkat antarabangsa, dianya tetap berlegar kepada apa? Capacity building. Kita saja tak cukup. Intelligence sharing. Intel kita saja tak madai. Yang ketiga, joint operation. Semua kita buat. Di peringkat serantau pun begitu. Ni kita akan host ASEAN Summit. Kemudian saya akan host pula Menteri-Menteri Dalam Negeri ASEAN di Melaka bulan 9. Tajuk ni pun akan kita bentangkan, akan kita bincangkan. Di peringkat serantau, perkongsian maklumat dan sebagainya terus berjalan. Itu tak ada isu. Okey. Kalau dah semua buat, kenapa kita makin teruk juga? Data sekali lagi menunjukkan ada 2 tahun saja negara kita berjaya menyaksikan kemerosotan kes dadah. 2 tahun. Bila? Masa negara berada dalam keadaan MCO, Movement Control Order. Rupanya nak atasi masalah dadah ni jangan bagi orang keluar rumah. Ditunjuk begitu. Bila dibuka balik, mulalah berlaku. Itu je. Jangan bagi ada pergerakan, masalah selesai. Dia tunjuk begitu, tangkapan pun kurang. Tanya di CP Masjid. Dia narkotik, tangkapan pun kurang, AADK pun kurang. Baik. Mari kita tengok lagi. Okay. Memandu perbincangan, sekali lagi Dr. Nazirah ada Q&A kan? Ada, kita tanya. Saya bentang dulu. Hala tujunya. Baik. Kita kat mana sekarang? Baik. Dia upstream narkotik lah. Lagi cekap dia kawal bekalan masuk, tak ada bekalan dalam negara, tak adalah pelanggan. Tapi kalau dah terjebak, maka Datuk Roslin AADK lah buat kerja tu. Baik, berapa ramai kat dalam AADK sekarang? 5,443 di 30 pusat pemilihan swasta. Okey, timbalan AADK, pelik apa? 5,443. Saya sebelum datang sini Datuk Roslin prepare saya dulu. Baik, itu kita sebut dengan yakin. Tengok data, sekarang boleh tengok. Ya. Baik, dalam komuniti 51,000. 51,000. Siapa yang masuk dalam ni? Satu, mahkamah arah, mahkamah perintah. Yang kedua, keluarga dia datangkan secara sukarela. Okey, berapa persentage pemulihan? Datuk Roslin bagi tahu saya 80%.
Okay, peratus pemulihan. Masuk 2 tahun pulih 80%. Baguslah. Okey. Baik. Berapa pula di pusat swasta? Pusat swasta kita ada lebih kurang 55 sekarang. Baik. Saya lontar dulu angka-angka ini nak tunjuk supaya kita appreciate kat mana kita sekarang. 55 pusat swasta, 30 kerajaan punya. Kita harap yang tampoi siap. Kerajaan bagi duit, lantik kontraktor dulu, bukan saja tak siap, sakit pula. Ya. Nak siap kena tambah berapa belas juta lagi. Itu pun masalah. Kita nak rawat orang sakit ni, puspen tu jadi sakit dah. Tak sempat siap dah sakit dah. Itu masalah lain. Saudara yang saya muliakan, 51,000 community, 5,443 dalam pusat pemulihan. Baik. Saya nak sebut lagi, bila kita pindah akta penagih dadah, ikhtiar kita lagi. Pegawai pemulihan, dia ada legitimacy lah, authority. Asal mereka datang saja ke pusat, maka pegawai pemulihan lah yang akan buat pemeriksaan. Kemudian membuat keputusan untuk tempatkan mereka. Sebelum ini, kita kena rujuk kepada pegawai perubatan. Kita kena tunggu laporan patologi dan sebagainya. Kadang-kadang melalui pengalaman AADK, terutama keluarga yang hantar anak mereka untuk secara sukarela, kita minta dia pula pergi ke sana ke sini, itu melemahkan semangat dia. Ya, pada masa yang sama, jangan salah faham, AADK tak pernah kesampingkan peranan pegawai perubatan. Ya, jadi yang itu sekarang kita harmonikan. Di peringkat downstream kita buat begitu. Tapi tak habis lagi sebenarnya. Tak habis lagi. Kalau kita tengok, bila saya ke Kelantan baru-baru ini soal bekalan. Saya sebagai pengurusi Tangkuasa Keselamatan Sempadan, tahun lepas saya buat arahan pada IPK Kelantan, Datuk Yusof, daripada Perantau Panjang sampai Jeli, 134 km. Ada 212 pengkalan haram. Saya minta dia potong semua tali pengkalan haram tu. Jangan ada orang cross lagi. Kita letak Sungai Perak omnipresent sejak bulan 12 tahun lepas. Minggu lepas saya pergi ke Kelantan, tengok hasilnya. Kita kata, kita hebahkan. Siapa yang cross border tanpa dokumen, dia menyalahi Section 5/2 Akta Immigration. Cross border tanpa dokumen yang sah. Betul, Tok Lin? Section 5/2. Tok Lin dulu KP Immigration? Takkan tak ingat? Tok Lin ke? Selagi tu, kita alih agensi, lupa selalu Akta Immigration. Baik. Maknanya, kita kenakan compound. Alhamdulillah, penurunan dari segi orang yang melakukan kesalahan. Kesan segera apa dia? Industri hiburan sebelah sana merosot 85%. Okeylah, itu satu bab. Tapi first quarter tahun ini menarik. Datuk Rosli dia tahu, tiap-tiap minggu dia mesti bekal maklumat pada saya, seperti mana narkotik bekal maklumat pada saya. First quarter tahun ini, kita perhebatkan operasi, kita tingkatkan tangkapan, kita kawal border. Okey ya. Angka penagihan, angka yang terlibat kesalahan dadah ni. Okey, kita banding kuarter tu kuarter lah. Kuarter ni, first quarter 108,000. First quarter tahun selepas 129,000. Jadi, tingkat penguatkuasaan, kawal sempadan, perhebatkan operasi, luaskan messaging kita, engagement kepada semua stakeholders, ada hasilnya penurunan. Tapi bila saya tengok jenis dadah yang masuk, 108,000 tadi penagih baru, penagih jumlah 60% adalah penagih baru, 40% penagih berulang. Ini menakutkan. Setiap 10, 6 tu adalah penagih baru, 4 yang berulang. 4 berulang 39C lah. Terus 5 tahun dengan segala macam proses kita buat. Tetapi angka ini walaupun menurun, tapi angka penagihan baru itu masih lagi membimbangkan. Itu angka itu tunjukkan kita. Baik. Dadah jenis sintetik juga sangat-sangat tinggi.
ATS ni sangat tinggi. Tahun lepas peningkatan 34.4%, ganja meningkat 60. Dari segi peratusan peningkatan ganja serius, tetapi 34.4 ATS ini sudah melonjakkan angka yang sedia tinggi. Daripada sintetik, lebih murah, lebih kick dan lebih mudah diperolehi. Ini juga satu lagi keadaan. Baik, Dr. Nazira, akhirnya kita nak ke mana hala tuju kita ke depan? Okey. Saya boleh minta narkotik tingkatkan penguasaan. Paling-paling dia minta saya tambah bajet dan tingkatkan logistik, kereta operasi itu tak apa, saya suruh KSU uruskan. Dia boleh tingkatkan operasi, yes. Datuk Roslin boleh tampung lagi. Tapi rupanya tema kita ni adalah memerangi dadah ni tanggungjawab bersama. Datuk Roslin saja tak cukup, narkotik saja tak cukup. Seluruh kekuatan KDN pun tak memadai. Sebab itu, hari ini sesi lebat urus kita minta semua orang yang ada keupayaan itu untuk tampil. Dan saya nak minta, baik daripada KSU, KP, semua agensi kita, sekali kita reach out dengan pakar-pakar di luar. Ramai dan Dewan di pakar-pakar. Pesanan saya adalah, engage adalah permulaan yang baik. Follow up adalah jauh lebih diperlukan. Itu petua kita. Kita engage dah cukup baik. Opening yang bagus tunjukkan bahawa zaman government can do no wrong, government know it all attitude tu dah tamat. Tapi kena susul. Kena susuli. Apabila kita susuli, baru kita boleh tap kepakaran mereka, talent mereka. Kadang-kadang mereka bukan minta bajet apa pun. Idea mereka diraikan. Mereka kongsi idea itu. Ya. Soal pengorbanan dan komitmen anggota ADK ini luar biasa. Kita baru saja kehilangan seorang aktivis kita yang sangat hebat, almarhum Puan Bushra, yang meninggal pagi tadi. Dikebumikan pagi tadi. Ya, puluhan tahun. Itu tokoh hebat. Asal Kedah. Kedah, Hairul. Orang Kedah ni memang hebat lah, nak sebut macam mana pun. Ya, dan meninggalkan kita. Dan dia, kehilangannya sangat dirasai. Kerana dia sangat committed dengan kerja dia. Ya, kalau kita soal-soal buat program macam ni, memang mobilisasi dia, penyusunan sangat hebat. Ya, mudah-mudahan khidmat dia itu menjadi sebahagian pada amal soleh dia. Ya, dan mesej saya tak petikan langsung, saya tak dispute langsung kompetensi, komitmen dalam ADK. Yang saya sebutkan adalah untuk meningkatkan lagi keberkesanan kerana isu ini sangat besar dan kita kata kita kena libatkan semua. Reach out, engagement adalah langkah terpuji. Menyusul dengan lebih tersusun itu lebih dikehendaki supaya ada impak kepada usaha yang kita buat. Jadi apa kesimpulan saya, Dr. Nazira, dalam mukadimah ini? Saya mulakan dengan melontarkan beberapa angka nak menunjukkan di mana kita. Pada hujungnya, saya jelaskan bahawa kerajaan ada peranan, law, regulation, pindaan, tambahkan tenaga kerja, tingkatkan bajet, ya, keupayaan logistik, kerjasama serantau, kerjasama antarabangsa. Tapi saya fikir ada sesuatu yang missing kat sini. Selagi kita tak boleh jadikan memerangi dadah ini sebagai satu tanggungjawab bersama, orang rasa bahawa ini kerja dia. Sebab kiri, kanan, adik-beradik, jiran, sahabat andai, kenalan, semua kena. Semua kena. Kalau di Kelantan tu terbalik, Datuk Usop kata. Dulu 2 pengedar, 8 pengguna. Sekarang terbalik. 8 yang edar, 10 guna. Dia edar, dia pun guna. Dulu sipirnya 28. Sekarang sipirnya 82. Sekarang ni. Ya. Kalau kita ikut formula UNODC per 100,000 population, nombor 1 daerah Pendang. Kedah juga Pendang. Nombor 1. Maknanya kalau kita nisbahkan dengan 100,000 penduduk, kes penagihan paling parah di Malaysia, semua daerah nombor 1 pingat emas adalah Pendang. Pingat perak Kuala Kerai, pingat gangsa disandang oleh Pasir Putih, diikuti dengan Tanah Merah. Itu top 4, top 5 lah tu. Manakala negeri pingat emas
adalah Kelantan, diikuti Terengganu, Kedah dan Perlis. Semua negeri sempadan. Okey ya. Kalau nak tengok lagi, zoom in lagi, ikut etnik, lagi menyayat hati. Lagi menyayat hati. Kalau nak tengok pula, jenguk pula penjara. Penjara ada 43. Undergraduate ada 80,000. Sekarang ni 80,000. Baik. Saudara tengok tadi ya, data report polis. Dadah paling tinggi. Memang dia reflect kat dalam. Daripada 80,000, 29,000 adalah kes reman. Belum lagi disabitkan. Dalam 29,000 tu kita asingkan pula kes yang berat dengan kesalahan ringan. Semuanya berkaitan dadah. Semua terkait dadah. Dan kalau penjara penuh, penjara paling penuh di Malaysia disandang oleh penjara Machang. Muatan 1,560, sehingga minggu lepas 3,184. 85% daripada 3,184 adalah sabitan dadah. Reman tak ada dekat Machang. 85% daripada 3,184 penjara yang dah sedia sesak adalah sabitan dadah. Pengkalan Cepa nombor 2. Muatan 1,500 yang diisi sekarang 2,997. Dan 60% adalah sabitan dadah, sebahagiannya adalah reman dadah. Maknanya baik di ADK dah tentu dah, penjara dalam sama, yang paling sesak pun sama, daerah yang paling padat pun sama. Itu adalah data yang membawa pada satu saja kesimpulan, bahawa kalau kita nak quote-unquote memerangi hal dadah, kita tak boleh buat macam status quo macam sekarang lagi dah. Tak boleh dah. Kalau kita peluk tubuh untuk harap keadaan berubah, itu lagi teruk. Kalau kita usaha habis-habisan tapi masih modal lama pun tak upaya. Kerana itu saya pesan dengan Datuk Roslin, ADK, kita kena bawa keluar. Jadikan ia satu gerakan nasional, mass movement. Kalau kempen penerangan kita tu less ceremonial. Tak payah kapet merah, bunga mangga dengan spanduk besar, tak ada. Tapi yang paling penting, libatkan semua stakeholders, pimpinan masyarakat, community leaders, stakeholders, anak-anak sekolah, pemimpin belia. Hari ni MCPF ada, Datuk Ayub ada, Datuk King ada, kawan-kawan saya dalam MCPF. Ya, saya tengok ramai lagi pakar-pakar. Ya, yang ini harus dijadikan satu mass movement lah. Ya. Tak kira lah, buatlah program apa pun. Kayuhan ke, ceramah ke, apa sajalah. Habis-habisan. Dan minggu depan, kita akan adakan mesyuarat ini bersama dengan TPM Datuk Zahid. Saya akan bawa cadangan yang sama. Ya, bahawa kena ada anjakan daripada cara biasa yang kita buat. Dengan kata-kata itu, hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan anda akan tampil untuk manfaat peluang ini. Bagi saya pandangan, bagi saya kritikan, teguran, kemudian bagi buah fikiran. Jadikan ini sebagai tanggungjawab dan kewajipan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya Dr. Hafiz daripada grup MEGA. MEGA is a Medical Experts Groups on Addiction, yang pakar-pakar perubatan ni. Nak bagi tahu bahawa perspektif saya agak berbeza daripada yang lain. Kami daripada grup doktor sini, WHO telah mengklasifikasikan ketagihan ini sebagai satu penyakit otak yang berulang dan kronik. Maknanya it's a chronic relapsing remitting brain disease. Dan ini telah pun diiktiraf oleh WHO sedunia. Jadi pendekatan kita selama ini menggunakan pendekatan total abstinence ataupun zero tolerance didapati gagal untuk mengurangkan kaedah yang Datuk Seri kata yang we go worse, even worse from now. Jadi pendekatan yang digunakan sepanjang seluruh dunia ni adalah pendekatan harm reduction. Kita treat the cause of the problem. So kami pihak doktor ni menggunakan kaedah bio, psycho, social, spiritual. Dia ada 4 komponen yang kita gunakan untuk merawat penagih. Dan alhamdulillah nampak berkesan di seluruh dunia. Jadi kami dari pihak MEGA, terutama Universiti Malaya,
Saya punya kumpulan saya ada di sana. Saya diasingkan di sini pun tak tahu kenapa. Jadi kami merasakan bahawa pendekatan biopsychosocial spiritual ni akan memberi impak yang bagus dalam mengurangkan masalah ketagihan. Mungkin perlukan lebih perbincangan selepas ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hafiz. Dr. Hafiz grup yang Datuk AADK dah jumpa kan? Ya, saya dah jumpa Datuk Ruslin. Ya. Datuk Lin take note ni. Jumpa bagus dah. Menyusul tu jauh lebih penting. Perhatikan orang kata apa yang 3 bertanya yang sebelum ni menteri tak bangun. Saya bangun ini sebab dia ada sedikit kelainan. Okey ya. Cadangan dia adalah kalau kita sebut soal nak melakukan anjakan. Sekarang kita melihat mereka tu sebagai pesalah. Itu maksud Dr. Hafiz ya. Sebagai pesalah. Walaupun Dr. Hafiz dia ada sedikitlah anjakan sebenarnya bila kita pindah akta penagih baru ni. Kita pun diingatkan juga bahawa di bawah akta 7 rekod jenayah dan orang tidak dikehendaki 2015 lagi Peguam Negara dah tulis surat kepada narkotik kalau dia di bawah seksyen 6 akta penagih itu jangan dianggap sebagai kesalahan. Kita pakai tu. Kita tak kata nyah jenayah yang tu polis tak suka dengar. Nak nyah jenayah apa kalau ADB 15.1.12 dah jadi lebuh raya kepada punca jenayah lain. Yang itu kita faham. Yang ini saya zoom in kepada seksyen 8 dan seksyen 6 atau penagih dadah. Baik. Sebenarnya di KDN kami berpandukan kepada surat AG kepada narkotik bahawa seksyen 6 ADK itu kesalahan penagih itu di bawah akta penagih pelakunya tidak dianggap melakukan kesalahan. Okey, kita berpandukan itu. Dr. Nazirah boleh sahkan itu baik ya. Dia 30 tahun lebih saya kena rujuk dia. Itu ada sikit anjakan kita buat. Memang berlaku. Sebab itu kita perkukuhkan melalui pindaan baru ni. Jadi sebab setengah Dr. Hafiz di luar sana ada juga aktivis yang merasakan bahawa dia tak boleh dengar nyah jenayah ni dia. Jadi kita kena balance semua. Saya terus teranglah dikritik lunyai oleh aktivis yang melihat bahawa kenapa mesti bagi kelonggaran begitu sekali sedang dia panjanglah syarahnya. Ya, sebab itu saya kalau dengar istilah-istilah yang Dr. Hafiz sebut tadi ya, bio, psycho segala macam tu, 4 pendekatan juga nak pakai. Saya tak tahu istilah di peringkat AADK, tapi di sana saya fikir ada dalam modul itu here and there. Tapi saya setuju bahawa AADK kena reach out, duduk, kalau perlu bengkelkan, workshopkan dengan Mega untuk tap talent ini. Kalau tak cukup duit, saya minta Datuk KSU sediakan bajet bab itu. Yang ni komitmen saya boleh bagi. Saya boleh bagi komitmen itu. Sebab apa saya kata tak boleh? Dia adalah ketua pengawal keuangan. Dia pegawai keuangan kementerian, bukan saya. Saya ada 35 tugas sebagai menteri. Kalau ikut yang KSN bagi pada saya. Tugas yang ke-35 menyalakan bunga api. Itu pun kerja menteri juga. Saya tak maulah cakap bab tu. Jadi saya kata bahawa Syur, Dr. Hafiz dan pasukan Mega tadi singkatannya munasabah untuk kami telusuri, pelopori, dan saya nak sedapat mungkin Datuk Rusli tak perlu belengah. Reach out lagi dengan kumpulan ini, duduk bincang secara substantif biar ada action plan and then we go for it. InsyaAllah. Terima kasih, Dr. Hafiz. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Seri. Saya Profesor Madya Dr. Mohsin. Saya psikiatris selaku Ketua Jabatan Perubatan Psikologi di PPM lah. So, setiap hari memang tidak dinafikan pesakit datang mendapat rawatan dan kami kena masukkan pesakit. Kadang-kadang saya boleh kata ini bukan accurate data sebab kita di hospital selalunya kita tak ada clear data. Tapi saya boleh kata 40% tu even sakit mental mereka ada underlying problem of addiction. Nowadays even yang ambil mushroom dah makin meningkat. Jadi masalah ni macam saya memberi pendidikan kepada doktor jugalah berkenaan dengan addiction. Saya selalu memperkatakan kita ada dasar dadah negara 2017 masa Datuk Seri Zahid pada masa itu. So kita ada 3 skop di situ. Harm reduction, demand reduction dan supply reduction.
kita selalu cakap pasal demand reduction tadi. Memang saya sangat setuju sebab saya pun medical, polis pun bawa pesakit ke hospital. Saya cakap dekat doktor-doktor junior, saya cakap, tengok polis pun dulu bawa ke lock up dulu, tapi sekarang bawa ke hospital dulu sebab untuk dapat rawatan. Jadi ada grup-grup ni yang berjaya sampai ke kami dan terus mendapat rawatan di hospital. Cuma satu saya nak bangkitkan pasal supply reduction. Saya selalu bercakap dengan doktor, kita dah ada atas dadah berbahaya 39B, hukuman gantung, sampai abolish hukuman gantung. Kita nak hantar orang ke neraka, itu bukan kerja manusia. Tapi orang dadah still available. Kenapa ini berlaku? Sampai ke Australia benda ini ditemui masa dihantar. Memalukan jugalah. Dan saya kata dulu kita ada macam polis Malaysia adalah second to Scotland Yard masa saya student dekat Dublin dulu. So polis ada banyak buat mungkin surveillance, inspection. Tapi kita dengar cerita tiba-tiba rampasan bernilai 2 juta di tengah-tengah bandar. Where's the what they call kita punya intelligence? Sebab masa sebelum dia besar, masa itulah dia detect. Sebelum dia sampai ke apa tadi, macam konsert, macam di UK, orang pergi ke konsert ada pihak neutral yang akan survey, even sniffing dog to make sure they are not bring drugs. So this is issue kita kena lihat dengan, sebab saya ditanya oleh media juga masa kejadian yang ada kematian hari itu. Jadi kita kena lihat balik berkenaan dengan how to beside we address the issue of harm reduction. Of course that's quite clear. Thank you very much Datuk Seri sebab understanding is there. Demand reduction in term of treatment that we provide, tapi supply reduction ni saya doubt where is the direction. Kita hari ni pun saya rasa saya orang pertama cakap pasal supply. Walaupun saya doktor by right, saya satu grup dengan Dr. Kafiz dengan ni, tapi saya rasa isu itu kan tak boleh overlook. Very important issue. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan sebab saya rasa alhamdulillah lah hari ini saya sampai kepada Datuk Seri. Saya buat research di penjara juga dan juga saya terlibat dengan lembaga penasihat ADK PLAB, Pusat Latihan Akademik, Pusat Latihan ADK Kebangsaan di Sungai Petani. Tapi isu ni saya rasa alhamdulillah ini sampai ke pihak sepatutnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Masih boleh lagi, silakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri kerana YB Datuk Seri punya ucapan tadi sangat menyebabkan saya terharu kerana keterbukaan yang saya rasa pertama kali lah saya dapat mendengar yang mana doktor dan juga para akademia diraikan. Sebelum ini saya rasa terpinggir, walaupun saya telah mencurahkan bakti even di ADK juga pada satu masa pada tahun 2007 dan juga 2008 saya pernah menjalankan pilot methadone program di Pengkalan Cepa, di juga CCSC dan Wangi, begitu juga dengan CCSC Sungai Besi, Persada Sungai Besi. Dan saya melihat sepanjang keterlibatan saya dalam program ADK, terutamanya dalam pilot methadone program way back in year 2007, 2010, saya sebenarnya melihat ada perubahan yang positif. Mungkin Datuk Seri cakap tadi daripada perspektif penguatkuasa KDN nampak semakin teruk. Tapi kalau saya mengikut observasi sebelum saya terlibat dalam program methadone pada tahun 2005, iaitu program National Methadone Program, pada masa itu tak silap saya arwah Profesor Mahmud Nazar beritahu pada saya kita ada 7,500 dalam pusat saintis. Dan sekarang Datuk Seri kata 5,000 lebih maknanya ada berlaku pengurangan. Dan alhamdulillah saya melihat ada 70,000 peserta metadon sekarang yang berada di dalam komuniti, dan kebanyakan mereka bekerja walaupun mereka ada kepayahan kerana pernah masuk pusat dan penjara. Tapi alhamdulillah yang mana yang mak bapak kaya raya buka bisnes,
Yang mana yang boleh bekerja adalah yang bekerja sebagai security guard dan sebagainya. Jadi saya melihat ada perkembangan positif. Dan of course bila dunia kita makin berkembang, macam-macam dadah lagi ada, dan sekarang ni kita boleh saya katakan tak begitu bermasalah dengan dadah-dadah opiat. Ramai peserta metadon ni kebanyakannya bekerja. Yang kita lihat yang masuk ke pusat sekarang ni lebih banyak yang dadah-dadah ATS. Dan kita di universiti sedang menjalankan kajian, dan kita rasa ubat-ubat yang ada dalam peringkat pendidikan sekarang adalah berpotensi juga untuk address masalah ketagihan stimulan dan dadah-dadah MPS seperti yang kita cakap tadi, sintetik cannabinoid dan sebagainya. Jadi saya sangat mengadu-alukanlah sekiranya pihak ADK, KDN boleh bekerjasama dengan Mega. Saya selaku Presiden Mega dan juga ketua di UM Center for Addiction Science sangat-sangat mempelawalah kami yang terdiri daripada pakar-pakar akademia yang terlibat dalam rawatan ketagihan dadah. Begitu juga ahli kami ada dalam Kementerian Kesihatan Malaysia yang dulu pernah menjalankan pilot metadon program, dan juga Oscar di Kementerian Kesihatan Malaysia. Begitu juga dengan NGO-NGO lain yang sama-sama terlibat dengan kita. So itulah, saya mengharapkan kita dapat bekerjasama lepas ni, dan insyaAllah kita bukan nak populariti ke apa, kita nak sama-sama memertabak dan meningkatkan keberkesanan rawatan dadah di Malaysia. Buat pengetahuan Wabi Datuk Seri, saya orang Kelantan, orang Macang, dibesarkan di Penggalan Cepa. Mana Macang? Macang dekat Labok. 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 Kampung saya ramai. Saya melihat kawan-kawan, even sepupu-sepupu saya terlibat dalam dadah, dan saya terpanggil untuk jadi pakar psikiatri pengurusan rawatan ketagihan ni pun kerana masalah itu. Ya, saya bersedialah bersama-sama rakan-rakan saya untuk maju ke depan bersama ADK, insya-Allah. Terima kasih banyak. Okey, bila disebut bahawa kita nak jalinkan kerjasama, apa yang immediate-nya, Datuk Lin? Ni pakar-pakar ramai ni kan. Kita kan dah mulakan drug assessment center. Kat sinilah kita perlu segala pakar untuk ikut terlibat. Okey. Saya tahu pasukan di bawah Dr. Nazira dan yang lain-lain sangat passionate tentang penubuhan di AC ni. Okey. Untuk makluman kami baru je dari segi dasar lah ya. Sebenarnya Kementerian Kewangan sendiri mencadangkan supaya kami lah yang mempelopori pusat, panggil apa semalam untuk KSU? Pusat malpatologi. Sampai Kementerian Kewangan kata tolong malpatologi ni biar KDN lah melalui ADK lah buat. Dia suruh kami yang buat. Ya tak? Kami pula terfikir, ini kan forte Kementerian Kesihatan, ya tak? Public health dan segala macam. Tapi nak tunjuk kata, Kementerian Kewangan ni dia rasa, kalau KDN nak ambil lah, dia tahu kita cari bajet lah. Dia suruh kami pula own the pusat patologi. Tapi kalau kita kami tengok balik, itu ialah dari segi patologi semua tu, dia perlu kepakaran yang spesifik kan. Jadi kita buat masa sekarang ni, kita belum lagi bagi kita putuslah, tapi kami cenderung untuk pulangkan kepada Kementerian Kesihatan. Siapa yang kami bawah urus takbir kami? DAC ya. Kita ada satu di Kedah. Kita ada satu di Melaka. Kita ada di Gambang dan di Pasir Mas. Okey ya. So nama pun Drug Assessment Center. Okey.
Kita akses apa? Kita akses penagih lah. Apa yang kita akses? Kita akses semua komponen dia lah. Yang membawa kepada dia terlibat dan sebagainya. Sebelum kita tempatkan dia lah. Okey ya. Dalam batas keupayaan yang sekarang, ada tak success story? Ada. Ada. Ya. Kalau penjara juga ada. Ya, penjara saya ke Kajang baru ni, bulan puasa, yang apa nama, jemaah di belakang ni, makmum belakang ni terdiri daripada 35 hafiz, 30 juz habis. Dia rupanya dia berlama-lama sana, dia habis kata Quran 35. Okey ya. Saya bersembang dengan itu, asal mana? Asal besut kawasan ADK, KPADK, besut. K apa? K dadah. K dadah. Tapi hafal. Itu satu. Maknanya modul latihan penjara yang kami buat dengan JAIS tu berkesan lah. Baik. Saya ke Puspen di Bukit Mentajam. Okay. Ada yang klien sukarela masuk. Saya ingat lagi dia orang Langkawi. Mak dia sampai pagi-pagi serah anak dia. Okay. Dan kita memang boleh akses terus dia. Okay. Dan kita letak dulu di lebih kurang 2 minggu. Kita asingkan dulu sebelum kita buat keputusan. Okay. Tempatkan di mana. But apa success story dia? 2 tahun kat situ. Sambil mereka berkumpul dan saya mingle around, bersembang dengan dia orang. Tanya. Dan terutama yang masuk secara sukarela. Itu lebih mudah. Success rate pemulihan dia tinggi. Dan saya tengok modul-modul dia itu. Kalaulah kayu ukur dia itu adalah soal hafazan, perfect. Ya, saya test masa tu juga. Saya test. Hafal dia. Ayat biasalah. Surah Yasin dia hafal. Tabarak dia hafal. Al-Jum'ah dia hafal. As-Sajadah dia hafal. Dalam masa 2 tu. Asalnya bermasalah. Okay. Jadi, ada cerita tentang success story juga. Okay. Mereka ini kita andaikan bahawa apabila mereka kembali ke komuniti, sambil saya tak nafikan yang Salman punya point tadi, ada. Sebab itu kami ada inisiatif macam rumah persinggahan. Kalau macam yang Jabatan Penjara, ya, keluarga tak nak terima. Jadi rupanya di KDN ni, kalau institusi Jabatan Penjara, bukan saja jaga semasa mereka kat dalam, mereka dah bebas pun penjara kena jaga juga. Dalil, kita adakan RP, rumah persinggahan. Selama mereka tak diterima oleh keluarga, kami jagalah. Sampai tahap itu. Berapa ramai komuniti tahu inisiatif sampai ke situ. Gara-gara stigma dalam masyarakat. Tadah pun serupa. Yang ini alangkah baiknya kalau kalangan ahli-ahli akademik memikirkan bagaimana kita nak lagi sekali sampaikan kepada masyarakat bahawa ini bukan urusan pemerintah sahaja, ya, bahawa semua mereka ada peranan. Ya, saya masih ingat masa saya jadi wakil rakyat di Lunas Kedah tahun 2000, pusat AADK Karangan. Kalau ada kematian di situ,
Pusat tu akan hubungi saya, Muhammad, tolong bagi tahu dengan masjid di Kilang Lama, sampai tanah kubur situ kami namakan makam pahlawan. Sebab bila ada kematian, kami maklum pada keluarga tak nak terima. Tu berkata, yang Muhammad, uruskanlah. Kita urus masjid. Kita namakan makam pahlawan. Siapa yang meninggal tu? Daripada Pusat Serenti Karangan. Nun, cerita tahun 2000. Itu stigma, bukan stigma masyarakat. Ahli keluarga sendiri tak nak terima. Perhatikan. Ini sudah sampai tahap toksik, saya fikir. Ya, dia lepas begitu aja. Okay. Jadi kalau kita nak ambil anecdotes here and there, ada success story, ada problems, tapi seperti yang saya letakkan premis awal tadi, sesi macam ini, sesi nak kembangkan idea, kemudian set hala tuju ke depan. Kalau kita nak saksikan kelainan daripada pendekatan biasa, adalah dengan mendapatkan penyertaan semua sekali. Dr. Nazira, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri dan sekalian yang ada, nama saya Profesor Dr. Nur Zurani daripada Universiti Melaya dan juga grup dalam Mega. Tujuan saya berdiri hari ini, background saya sebagai seorang profesor dan juga pakar dalam perubatan keluarga atau primary care. Dalam bidang tugas saya buat screening, saya buat prevention, saya buat diagnosis, saya buat treatment dan saya follow up. So daripada bila saya tengok data mengenai data-data yang Datuk Seri beritahu tadi, saya pun ada nampak data-data daripada rujukan lain, amat menyayat hati kerana masalah mengenai dadah daripada benda yang bukan narkotik seperti nikotin kepada narkotik dan lain-lain lagi. Komponen besar terdiri daripada masyarakat kita, and it's very sad. And kalau tengok data daripada segi umur, as young as less than 10 years old, saya tak mahu cakap lah how young, to geriatric. Jadi tujuan saya berdiri, kalau sekiranya dapat bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, AADK, polis, segalanya, kalau boleh bagi kami support sebagai pakar doktor dalam kesihatan primer di klinik-klinik kerajaan, macam saya bekerja di klinik di Pusat Perubatan Universiti Malaya, if we can do something to do for prevention, I mean AADK, yang lain-lain nak buat treatment, alhamdulillah. So kalau boleh kami dapat support daripada komponen prevention, sebab contohnya kita akan nampak setengah sebab why orang-orang begini turn to drugs in the first place, ada trigger in the family, trigger social, bla bla bla. So kalau dapat bagi kami support supaya kami can do more work at the beginning, prevention better than cure. So example, kami boleh start daripada pesakit yang kami tengok, daripada kanak-kanak, masalah ibu-ibu tunggal, families, etc. etc. Jadi tujuan saya berdiri nak kata, kalau saya dapat bekerjasama dan networking dengan segala agensi dalam Kementerian Dalam Negeri, we hope that apa yang kita bincang hari ini, this could be a seed kita plant today, insya-Allah it will grow and grow and grow, and kita akan nampak kesan dia in many years on. If we don't start, kita cuma nak treat benda yang a bad seed we grow jadi pokok susah. So kita nak a good seed, kita try something good daripada awal. Okay, terima kasih. Sorry cakap lama sangat. Terima kasih Profesor Dono Cemlaya. Okey, kat mana kita sekarang, Prof? Di peringkat AADK dan keupayaan kami, kita boleh analyse lah profil mereka yang terlibat, kan? Boleh analyse. Tapi bila mendengar pandangan Prof, saya rasa yang kami ada tu pun sebenarnya tak mencukupi. Apa yang kami ada? Umur berapa yang paling banyak terlibat?
umur 15 hingga 39. Apa maksudnya? Kelompok yang paling produktif. Ini workforce lah, tenaga kerja dalam sebuah negara lah. Tapi kalau dah terjebak, satu. Yang kedua, kami tengok pula level of education. Di SPM, paling ramai dan ke bawah. Okay, level of education. Yang ketiga, status pekerjaan. 70% daripada angka yang saya kata tadi adalah penganggur. Okey ya. Kalau kita nak kaitkan dengan etnik dan agama, ya, sama kulit dengan kita, ya, sama anutan agama dengan kita, dan itu unik. Kenapa? Sebagai penganut agama yang nilai-nilai dan ajarannya dengan prinsip yang jelas, tapi kerana isu penghayatan terhadap nilai agama, maka itu yang paling ramai terjebak. Okey ya. Itu pun satu yang kita kena tengok. Jadi data yang kita ada, AADK, kalau kita tak masas data itu, just sebagai data biasa. Tapi kalau kita tengok pula angle dari segi apa faktor yang mencetus, yang menyebabkan trigger mereka terlibat misalnya, itu lebih granular data itu. Sudut pandang yang berbeza daripada data yang kami ada. So kalau Prof kata, apakah ini permulaan kepada dialog untuk mendekatkan kita dari segi usaha sama, istilah yang Prof analogikan sebagai permulaan kita benihkan, ya, ini sebagai usaha bersama, saya sambut baik Prof. Ya, Prof jangan tengok sebagai orang politik, menteri semua dia janji semua okey. But saya boleh sebut satu. Sekali saya janji, saya akan tekan pegawai-pegawai saya sampai lumat. Saya akan pastikan mereka follow up dan laksanakan. Okey. Dan kalau perlu lagi nak tengok hasilnya, kalau perlu lagi kita workshopkan dalam bentuk platform lain, kita buat. Biar ada progress. Biar ada progress. Itu yang saya maksudkan. Saya qualify, tanpa secebis pun hilang rasa keyakinan saya terhadap kompetensi pasukan saya. Okey, tapi di tengah-tengah kompetensi itu pun, kalau ada ruang lagi membenarkan, okey, input lain, itu adalah jauh lebih baik. Itu approach yang kita nak ambil sekarang ini dalam perkara ini. Saya hargai, saya mengalu-alukan penyertaan dan pembibitan tokoh-tokoh akademik yang punya kepakaran pelbagai disiplin ini. Macam Dr. Habib sebut soal harm reduction dan sebagainya. Saya kalau ke persidangan antarabangsa, banyak orang bagi modal lah. Portugal misalnya dianggap yang terbaik. Kita hantar pegawai kita pergi sana. Pergi. Ya. Kalau kita tengok situ, Hafiz, kita nak bawa ke sini, nombor satu, kalau kita tak kawal naratif ni, lingkup kita. Kawan tu dah lah kena dadah, kau sumbat dadah lagi. Dia begitu cerita dia. Ya, nah? Di Portugal begitu. Sebab government dia bagi fund kepada dana kepada NGOs dia. Ha? Mereka lah yang jaga kelompok penagih ni. Engkau buat apa? Dia bagi lagi. Dia bukan bagi metadon macam bagi yang macam kita bagi ni. Tak ada. Dia bagi yang jauh lebih kick lagi. Sesuai dengan level penagihan dia lah. Tapi government salurkan kepada NGOs. Bila saya hadir workshop antarabangsa, begitu saya diberikan gambaran. Saya cuba tengok, kalau aku buat balik ke Malaysia, ya, dia padan dengan, kalau kita terlepas kawalan terhadap naratif, ya, dia akan jadi satu fitnah yang jauh lebih besar. Kerajaan Madani dah tak ada modal lagi sekarang ni. Cara memulih penagih adalah dengan bekalkan dadah lagi. Antaranya naratif dia. Okey. Tapi bukan bermaksud kita tutup pintu terus terhadap pendekatan itu. Sebab mereka pun ada cerita success story mereka. Ya, saya pergi ke pusat pemulihan di Vienna misalnya. Saya tengok sendiri bagaimana rawatan. So, pesanan saya kepada pegawai saya, baik penjara atau polis atau ADK, tengok good practices di negara lain, sesuaikan dengan iklim tempatan, sesuaikan dengan waqi' dan zurush dalam negara kita, realiti, situasi, kondisi dalam negara. Kat mana yang boleh kita sesuaikan, kita ambil. Ya, sebab itulah tujuan kita menghadiri pelbagai jemputan antarabangsa.
dah tak menang tangan nak pergi pun kata. Entah pegawai sekarang ni. Tapi di peringkat ASEAN lebih-lebih lagi, ya, kita juga melihat contohnya, ya, alternative to detention misalnya. Kalau kita cakap luas sikit dada, penjara. Ya, pengurusan penjara moden sekarang bukan kurung orang dalam tembok, tak. Ya, sabit saja terus letak dia dalam komuniti. Sekarang itu adalah arah atau trend pengurusan penjara moden. Cuba tanya DCP Zain, dia setuju ke tak? Dia punya tangkap operasi apa semua tu, buka IP, sabit, jangan letak dalam tembok, letak kat luar. Jadi itu antara yang kita kena balance antara ni. Terima kasih. Silakan.